Saya percaya pendekatan yang kami gunakan. Percaya tidak cukup, Siti. Saya perlukan bukti. Komuniti pintar untuk masa depan. Maaf, Siti. Konsep komuniti pintar ni dah terlalu banyak digunakan. Apa yang membuatkan cadangan awak ni istimewa? Bagus, Fauzan. Jangan bagi dia peluang. Ya, memang betul. Konsep ni bukan konsep baru. Tapi cadangan saya, kita kena fokus kepada keterlibatan manusia dengan teknologi secara holistik. Sebagai contoh, Nampak menarik. Tapi kan macam mana pula dengan kos implementasi? Adakah realistik? Dan macam mana pula dengan pesaing? Banyak dah syarikat kat luar sana buat perkara ni. Tapi kakak, apa yang menjaminkan kejayaan untuk cadangan awak? saya percaya pendekatan yang kami gunakan. Percaya tidak cukup, Siti. Saya perlukan bukti. Baiklah. Kalau macam tu, kita jumpa lagi. Saya harap pada pertemuan seterusnya awak lebih bersedia, Siti. Jangan lupa like, share dan follow Du Drama.